Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan bermain FF. So, tanpa buang masa, mari kita bermain. Ini dah record. Okay dah. Saya ada buat lagu yang ada kali. Oh, lupa. Ada. Oh man, I should have finished those three fried chicken wings from last night. Chicken wing. Oh, saya pun suka chicken wing lah. Saya suka chicken wing yang spicy. Jadi kat saya ni sama beza. Dia suka chicken wing, saya pun suka chicken wing. Saya rasa mungkin dia punya chicken wing tu style Amerika kot. Saya punya style Korea sebab saya rasa bagi saya style Korea lagi. Saya bukan peminat Korea tapi orang kata macam percaya. Okay dah, mari kita start mission. Kita apa? Kumpulan halang. Saya rasa halang tu burung mana ni. Okay dah. Kita pergi ke kota tu, okay? Mari alamak, rumah tak ada lah. Satu rumah. Saya ada jumpa rumah. Kita pergi rumah angker. Rumah angker? Rumah angker lah. Rumah angker sih. Kita ada pistol yang tersedia. Cuma kita tak cukup lagi yang pistol yang tersedia tu. Jadi kita perlukan pistol yang rumah angker sih. Rumah angker sih. Oh, ni ada pistol. Yes. Jom kita cari lagi banyak pistol. Ada pistol lagi. Pergi ke pistol ya. Betul. Bos, tak. Kita ada pistol dah guys. Pistol yang ni. Kita cari. Dah tadi macam tak nampak benda. Oh, dia kat atas tu. Oh, ni ada ni. Ada pistol tapi tak nak lah. Saya jangan nak pakai pistol tu. Jadi kita ada next job. So kita kena naik kereta dan kita kena tu. Kalau ada musuh, kita kena terus langgar dia sampai dia mati. Okay guys. So jom Toko First 100 kembali dengan video FF. Dah lama saya tak main Roblox saya tak main sebab saya bosan. Roblox tu betul cakap orang, kadang-kadang Roblox tu macam dah bosan dah sikit. Roblox tu dah bosan sikit. Sebab game dia banyak saya dah main. Game tu banyak yang saya dah pernah main. Jadi saya malas nak main game Roblox tu. Jadi saya saya bukan tak pandai kawal. Saya tak pernah memandu kereta dalam game. Sebab dalam game saya rasa saya guna tangan kiri. Kalau tangan kanan tak apalah juga. Tapi apakan daya, biarkan dah kereta tu ke sini. What to say I love you. Kereta dah. I don't like. Aduh. Menarik dia ada tempat-tempat ada biasa-biasa. Ni. Mana musuh ni? Lama aku tunggu. Cantik tapi tak apalah. Aku sekarang tengah cari pistol yang bernama Scar. 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 Pistol tu bagi aku macam bunyi dia macam memang vibe bunyi dia memang untuk orang yang minat perang. Aku suggest untuk korang pilih pistol Scar. Sebab pistol Scar bagi aku macam best sikit. Macam ada bunyi vibe sikit. Aku bukan apa sebab aku pernah pakai benda tu dan okay, kita dah sampai ke tempat yang orang selalu pergi. Iaitu apa nama dia? Orang panggil aku pig tapi dalam hati aku pilih peyak. Ber dah gitu. Bukan. Dah ada orang. Yes, saya dah agak ada orang ni. Tapi tak apa. Kita sembunyi dulu. Ada orang. Dah. Sudah betul revive. Dah masa. Alah, penat dah aku dah dapat pistol tu. Aman, bolan. Apa ni lah. Tadi dah nak tu lah guys. Tadi kita dah nak menang lah tadi. Ini tempat apa ni? Macam tempat tadi. Tapi macam bukan. Macam tempat tadi. Macam bukan. Apa-apa pun tak.
kisahlah. Sekarang ni kita tinggal 2 pistol ni je. Pistol ni tak berguna guys. Kalau kita nak gunakan pistol, kita kena guna pistol. Ini dah ada ni dah. Dah mula dah ada orang ni. Ni dah pistol pertama kita. Alah, pistol tadi dah cantik lah dah. Kita mesti kita nak cek scar. Scar. Ni tak perlu ke jaket. Kita dah perlu. Kita dah ada jaket. Masalahnya pistol ni tak berguna. Faham tak? Ni ada ni lagi. Ada parang. Ni tak ada, tak berguna. Kita dah ada ni lah. Sekarang ni kita cek musuh. Musuh ni masalah tak ada. Memang ada. Ni sekarang kat peak. Wow. Ada mana. Dah cepat. Cepat. Guna ni. Guna ni. Mana. Masak mama. Alah. Asal tak kena ni. Saya dah tak main ML. Saya tak main FF. What's up guys? Woi, naik mana? Alah, dia main lari kat perak pula. Memang perak tu tempat best je ke? Itu dia. Main dah. Alah, dia tak kena. Sikit lagi. Jom. Dia hilang lah. Sudah. Sekejap. Ini kena. Kita perlukan kesihatan. Jadi kita patah balik. Kita patah balik ke kota tua. Kota tua ni. Bengkel kita pergi tu. Ni. Ada kat sini. Kat sini ada. Dia yang petik tu boleh. Kita boleh ambil tu. Kesihatan. Dia punya tu ubat Panadol. Sihat. Kita kena cari ubat Panadol. Panadol. Ada musuh. Ai abang. Sekarang kita cari sekarang benda tu. Benda ubat tu kita kena cari sekarang juga. Ini bukan tempat tadi yang kita turun tu ke? Oh my god, patutlah. Aku pulang badak air dia. Badak air pula. Sekejap dah. Sekejap. Kita guna ni. Mana. Sekejap, kita kena cari. Mana ni, ambil ni sikit. Sekarang ni aku kena ambil ubat. Aku risaukan kesihatan aku saja. Kau maklum lah kan. Ibu boleh try sekejap. Try ni. Nak try ni. Budak ni. Tak masalahnya mana. Dia punya tu ubat Panadol. Sudah kita dekat. Cepat. Kita kena lari. Lari cepat. Sekarang ni kita perlukan ubat. Ubat tu tak ada. Ada ubat. Ubat pun tak ada. Dah mak. Dan ini kita dalam bahaya, Nek. Kita dalam bahaya. Apa tu? Cuba cek. Kita cek ada tak ubat-ubat tu. Tak ada dah ubat. Ni aku dah kosong ni. Bagi ubat ni. Dah kosong guys. Tak ada. Dia kata no such item. Jadi kita kena cari ubat Panadol. Aku perlukan ubat Panadol kerana aku dalam kondisi kesihatan yang melampau. Iaitu sakit mental. Tak nak gurau. Sekejap, kat sini ada tak? Aku kena cepat. Aku kena cari ubat Panadol. Hasuk aku so. Yang ni tak ada. Aku jumpa apa ni? SK5 kat askar. Aku perlukan ubat. Bukan yang benda ni. Faham tak? Tahu tak aku masuk apa aku? Maksudnya aku perlukan ubat. Kalau aku tak perlukan ubat, nanti dia boleh tu. Mana ubat ni? Satu ubat pun aku tak dapat. Nak kata ubat dah tak ada. Memang pelik sikit. Aku memang kena perlukan tu. Aku tak suka kadang-kadang kalau main sorang-sorang. Kalau main sorang-sorang macam kita nak dekat ke musuh ke, tapi kita sepatutnya mana musuhnya? Hilang tak ke mana. Ada kat sini. Tu dia. Mana kau lari ni benda ni. Mampus kau. Dah aku ambil ubat kau. Okay, terima kasih. Get out. Berambus. Good loose. Dah kena ubat. Aku pun
Sekejap. Oh, wait. Kita kena, oi. Dah, tak switch. Tak, terus switch. Aku sebenarnya dalam bahaya ni dah. You feel the heat? The arena's getting crazy. Aku kena cepat. Aku kena betul-betul. Kita kena betul-betul dah sekarang. Dah, Dah, kita boleh dari 9 satu. Tak apalah, ada satu pun jadilah. Asalkan kita menang. Sekarang ni kita kena cepat-cepat. Dah. Ini tak perlukan. Ini apa kata badak sikit. Badak. Asyik baik badak dah mati. Kalau masa badak masih hidup, aku masih cakap badak terus. Pengak ni kita pergi tempat lain dulu, okay? Sebab sekarang ni aku baru 1 kill. Aku masih noob. Bukan masih noob. Okay. Aku boleh pro. Kalau ada kawan lah. Kalau ada teman. Blazing showdown. Selalunya kat sini ada orang. Aku pergi tempat lain dululah. Tempat-tempat yang aman dan juga tempat yang aman dan juga cantik dan indah bagikan mata aku. Tak nak aku pandang tempat-tempat yang seram ni. Macam hantu. Hantu boleh cantik daripada dah. Aku sangat perlukan ni. Aku lebih suka Scar. Tapi saya aku tak jumpa langsung Scar. Aku rasa Scar pun dah merajutnya aku kot. Scar pun dah merajutnya aku sebab aku tak guna dia. Mungkin. Taklah. Dah. Aku perlukan kill. Tapi satu orang pun tak ada. Aku macam telah menemui satu orang. Mangsa aku yang paling tu. Aku nak makan dia. Kalau dia sotong aku kata dia sotong masak lemak. Masa aku sotong kena tepung. Ambil ni. Oi. Oh, main cheat. Okay. Oi, dia ni. Wai. Serikau buat. Tidak. Aku kalah. Wah. Tidak. Play again. Okay, ini game yang terakhir. Okay, guys. Aku kalah, be. Apa orang kata memang aku kena tu kalah. Tengok aku 1 kill je aku dapat. OMG 453. Survival time 11.06 dan heal 246. Memang tai betul lah. Memang badak betul lah. Aku dah kena badak dah sekarang ni. Dah, ini game yang terakhir. Lepas tu kita habis. Okay, guys. So game kedua ni kita kena pastikan kita menang. Kita menang, It guys. was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream too, kinda. You know, with her. Kita kena menang. Game kali ni memang serius. Korang ni memang nak kena tunggu. Main aku suka tunggu orang ni. Ini, baik ni. Dah. Dah lagi masuk lambat betul lah. Dah kat tunggu ni lama. Wait guys. Lama sangat guys. Yes. Bye-bye noob. Okay dah. Kita pergi ke... Aku rasa kita elok pergi ke Mil. Taklah. Kita pergi tempat lain. Tempat yang aman. Macam Riverside. Riverside je lah. Riverside okey sikit. Kacau betul lah benda ni kadang-kadang. Okay ni. Riverside. Alah. Sekejap. Aku macam menemui benda. Motor. Ingatkan orang. Alamak. Rafiq. Ingatkan itu. Memo masih ingat itu ialah musuh. Padahal itu adalah kawan dia. Kawan dia iaitu motor. Woi, sekarang tak ada Scar ke? Itu masalah. Otero. My penguin. Yes, akhirnya aku dapat Scar. Yahoo. Aduh ni, ini aku kata vibe dia. Memang kena ni vibe aku. Cihuy, Striker. Nah, jom. Let's go. So sekarang kita kena cari itu macam apa tu. Sekarang ni kalau kita main dengan kawan-kawan saya rasakan saya jangan untuk kita membina satu kumpulan FF. Iaitu FF Malaysia. Tak ada. Malas saya nak buat kumpulan. Setakat kumpulan buat apa? Baik buat tu. Sekarang ni pistol Scar mana?
Ni kan ini Scar kan? Jangan kata aku dah lupa dah mana pistol Scar. Sekarang ni mana musuh? Musuh tak datang kat tempat ni ke? Nah, dah tu. Plankton. Tentelon. Ingatkan Panadol. Ada ular. Ini logo apa yang macam bulat-bulatan ni? Apa tu? Itu Mugen ke? Mugen Tsukuyomi ke? Pelik tu. Kita ada tempat ni. Ada kereta tapi tak ada orang guna. Apa orang kata membazir saja. Membazir amalan syaitan. Tak baik kita. Jom. Kita naik dulu. Jom happy. Naik motor berapi. Accident pada baik. Tengoklah mati pada muka. Maka siapa tu depan lumba. Jatuh jalan raya. Gelap. Sekejap. Okey dah. Asal aku tengok leberai ni sama macam kat Malaysia. Mungkin Malaysia kot yang buat ni. Tapi tak, aku tak pasti Malaysia kot yang buat FF ni ataupun FF ni dimana yang buat daripada negara lain. Bagi contoh ML dia buat daripada Cina. Tapi sekejap, kalau ML dia buat dari Cina, maksudnya ML Cina lah. Untung Cina mat. Tak dah. Aduh. Satu orang pun aku tak jumpa. Mana orang ni tak ada pun. Aduh. Jom. Dia baru nyanyi bagus. Baru namanya tu Mama Adoy. Kembar. Weng. Aku tak sangka aku jumpa kembar aku. Sekejap aku sangka aku jumpa kembar. Kembar serasi. Pagi-pagi ada minian. Ayolah masuk di warung ini. Ada kek pisang, ada jus pisang, ada banyak lagi. Warung banana. Sekejap, cuba cek kat sini ada musuh tak? Aku tak dapat musuh pun tadi. Okey dah. Jom, sabar. Wih, besar juga tempat ni. Tak sangka aku jumpa tempat factory ni. Factory. Ada orang musuh. Ada musuh. Wah. Aku tembak salah. Tuduh. Alah, tadi. Alah, dia masuk dalam. Orang masuk dalam. Jangan ingat kau tak tahu aku tak. Dah hilang. Aduh, dia ada tadi. Aku nampak tadi. Dia tengah tembak aku ni. Ada mangsa lain dah pula. Alah. Ambil ni ke tadi? Nasib baik aku dah 2 kill dah sekarang. Dah aku kena ambil barang-barang yang ada kat dia. Aku dah kumpulkan kesihatan aku. Medkit kena ambil banyak. Medkit. Ambil 11 dah. Sekarang aku dah ada 11 medkit. Sekarang aku kena cari. Aku dah kalahkan tadi. Betul aku apa Aku badak Aku tak pasti. Dah 2 kill aku dah sekarang. Hebat juga aku ni. Marvelous. Apa kata aku tembak daripada atas? Lagi senang. Lagi bagus daripada aku tembak daripada bawah je. Baik tak payah. Bawah ke senang. Aku just jatuh je lah. Tembak kat sini bagus. Why? Cepat. Cepat. Aku dah dekat. Dekat. Lari. Cepat.
Mama, tolong. Musim. Oh, kumpulan singa dah mati. Dia dah mampus dah. Ada benda. Wow, ada benda tu. Boleh aku minta hadiah. Saya nak hadiah. Hadiah ni lah medkit. Medkit banyak-banyak. Pentingkan medkit daripada pentingkan weapon. Banyak tak ada medkit. Tak apalah. Pergi ke clock tower. Clock tower tak payahlah. Pergi tempat-tempat yang tengah-tengah ni je lah. Tengah-tengah ni aku rasa selamat. Bagi saya. Wah, kali ni game kedua aku ada 2. Akhirnya doang aku termakbul. Amin. Ada kereta lah. Kereta apa ni? Wah, monster truck. Tapi yang satu nama dia kan monster truck. Mana monster dia? Truck tu memang truck. Ni je ke truck dia? Tak cantik lah. Tak ada monster. Tak lah. Aku dah dekat. Lari cepat. Dah dekat. Aku takut nanti kena tembak. Dekat Bima Sakti macam ada ramai. Tante semua dekat Bima Sakti. Dekat Bima Sakti ada hantu. Dah mula nampak orang kuning-kuning dah. Aku sudah. Sebenarnya kuning-kuning ni orang. Mungkin tu kan aku tengok macam ada benda je. Ramai orang dah aku tengok. Semuanya macam tengah tak ada kebanyak musuh. Dah depan aku dah ada orang. What's up? Amboi, buat apa tu bang? Bang buat apa tu bang? Seronok dia. Wow. Aku kena mati. Tolong. Aku mati. Aku mati. Cepat. Aku dah tu. Cepat. Tadi aku nak mati weh. Aku tak ada masa dah. Benda tu tiba-tiba gerak laju Mak laju betul dia punya tu gerak tu. Tiba-tiba dah aku dah ready lagi dah kena. Dah kena tu lah. Aku dah ada 3 kill dah. Mana lagi ramai lagi orang. Aku dah kena kill dah tadi. Aku masalah juga. Pentingkan kill saja. Jangan pentingkan kill. Pentingkan nyawa. Itu dia. Aduh aku tertembak. Ambil dah. Wah, ada dah. Wah. Aku bukan tembak dia ke? Apa guys? Tak. Aku bukan tembak dia ke? Macam mana boleh aku mati pula tiba-tiba? Okay guys, so sampai situ saja video kita. Sebab kalau kamu nak tengok saya punya, kalau kamu nak add saya, boleh tengok. Okay, kalau kamu nak add saya, one of three. Ini apa? Kemana nak ayah ni? Ish, kacau. Kalau korang nak add aku ni, ini aku punya tu UID copy yourself. Okay. Dan rank aku ni rank gold 1. So jadi jumpa lagi dah next video. Kita main game lain pula. Okay. So bye bye. See you in next video.